Pertama, kerja buat lambat, tuan-tuan. Kita dah lancar seminggu yang lepas. Dia baru hari ni nak lancar manifesto. Ya. Jadi tak apalah. Saya pun pergi baca manifesto dia. Saya tengok, manifesto ni boleh tahan juga. Bagus juga manifesto ni. Lepas tu saya tanya pada pembantu saya. Saya kata, tolong bawa manifesto Dato' On. Saya nak tengok. Lepas tu saya baca side by side. Manifesto Barisan Nasional, manifesto Pakatan Harapan. Rupa-rupanya tuan-tuan, manifesto copy paste. Copy paste, Tuan Sri. Soal perumahan, orang muda, ekonomi, perusahaan kecil dan sederhana, semua copy paste. Rupa-rupanya dia tunggu seminggu sebab dia nak copy paste.